dan juga sekutu umat Islam di Mekah. Baik. Iaitu sekutu umat Islam di Mekah adalah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni sebenarnya lama dengan Bani Muttalib. Memang mereka bersekutu daripada zaman jahiliyah lagi, sehinggalah datang Islam walaupun mereka tidak masuk Islam. Baik, ini saya rasa kita dah bincangkan minggu lepas. Baik, peristiwa Hatim bin Abi Balta'ah. Peristiwa Hatim bin Abi Balta'ah ni majoritinya Pak tahu. Dia menghantar seorang hambanya yang bernama Sarah, yang membawa surat daripada Hatim bin Abi Balta'ah untuk dihantar kepada ahli keluarganya yang berada di Mekah, untuk bagi tahu bahawa umat Islam datang dan kamu jangan keluar daripada rumah, duduk je kat rumah. Itu niat asalnya. Tetapi Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk memintas hambanya Sarah ni, kemudian merampas surat tersebut. Baik. Berjaya dipintas oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW bagaimanapun memaafkan Hatim. Ikutkan Sayyidina Umar, dia kata apa? Aku bunuh je Hatim ni, sebab dikategorikan sebagai munafik. Umar panggil Hatim ini munafik. Kemudian turun ayat Quran dan Nabi SAW kata Hatim bukan munafik, tetapi dia adalah daripada ahli Badar. Ahli Badar ni yang Nabi janji kepada mereka, ahli Badar ni, Allah ampunkan dosa mereka yang dah lepas dan dosa mereka yang akan datang. Kelebihan ahli Badar. Kemudian 10,000 tentera Islam mula bergerak. Pergerakan pertama tentera umat Islam ni tuan-tuan, dalam keadaan tentera ni tak tahu nak ke mana. Mereka tak tahu nak ke mana. Yang mana Nabi ajak 3 hari sebelum wakil daripada Bani Khuza'ah datang bertemu Nabi SAW. Jibril datang bertemu dengan Nabi dan bagi tahu peristiwa yang berlaku di antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Menyebabkan Nabi buat persiapan awal. 3 hari sebelum tu Nabi dah buat persiapan, kumpulkan pedang, sediakan baju-baju perang. Bila sahabat tengok Nabi bersiap untuk perang, sahabat buat. Sahabat tak tanya. Sahabat tanya pada Aisyah, ya wahai Aisyah. Abu Bakar bertanya pada Aisyah, wahai Aisyah, adakah Rasulullah akan berperang? Ya, Rasulullah akan berperang. Dengan siapa? Tak tahu. Jadi bila tahu confirm Rasulullah nak perang, tapi tak tahu dengan siapa. Jadi mereka mengumpulkan barang. Sebab apa? Para sahabat menyangkakan bahawa Nabi SAW akan memilih perang sama ada dengan Rom ataupun dengan Parsi. Dan para sahabat tak menyangkakan bahawa pergerakan tentera itu adalah ke Mekah. Dalam peristiwa Fathul Mekah, Nabi bawa tentera sehinggalah sampai satu tempat di utara Madinah, bukan di selatan Madinah, di utara Madinah. Nabi baru kumpulkan semua tentera Islam. Nabi kata apa? Ya masyarul muslimin, wahai semua orang muslimin, kita hari ini akan menuju ke Mekah. Dan ketika itu bertakbir, tentera bertakbir, sebab pada sangkaan mereka akan berperang dengan Rom. Memandangkan kan sebelum ni pertemuan di antara tentera Rom dengan tentera Islam dalam peperangan minggu lepas baru sebut. Dalam peperangan Mu'tah, menyebabkan tentera Islam berundur. Mereka menyangkakan mereka akan sambung balik peperangan tersebut. Dan ternyata Nabi SAW kata apa? Kita akan berperang kita akan buka, masuk ke Mekah. Fathul Mekah. Kan Fataha ni dia buka, Fataha buka, Fathun pembukaan. Kalau Fatih, Muhammad Al-Fatih. Daripada perkataan yang sama, Fataha. Jadi ya, Fatihun. Fatih ni maksud dia apa? Menakluk. Dia penakluk. Baik. Dalam perjalanan menuju ke Mekah, tentera Islam bertemu dengan keluarga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas? Paksu Nabi. Yang mana apabila Nabi SAW melihat Al-Abbas, dia rasa seronok. Nabi seronok.
Nabi seronok tengok Al-Abbas dengan keluarganya. Nabi sambut. Memang Al-Abbas pada ketika itu dalam perjalanan ke Madinah, untuk berhijrah, tetapi bertemu dengan tentera Islam di Abwa. Di mana Abwa? Berasa macam pernah dengar Abwa tak? Nabi berhenti di Abwa, di mana adanya kubur ibunya Nabi SAW. Bertemu di Abwa. Nabi gembira jumpa Al-Abbas. Seronok sangat Nabi jumpa Al-Abbas. Al-Abbas ni antara pakcik Nabi yang Nabi sayang. Contohnya dalam peperangan Badar. Nabi pernah sebut, tak semua tentera kafir yang datang daripada Mekah itu, mereka berpihak kepada Quraisy. Ada di antara mereka ini yang dipaksa untuk masuk tentera dan berperang dengan umat Islam. Antaranya Al-Abbas. Dan Al-Abbas Nabi jumpa dalam peperangan Badar. Nabi kata, kalau jumpa Al-Abbas jangan dibunuh. Bukan kerana dia pakcik aku, tetapi dianya adalah antara orang yang dipaksa untuk berperang bagi pihak Quraisy di Badar. Kemudian berjumpa dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib di Abwa. Dalam pada perjalanan tersebut, bukan setakat berjumpa dengan Al-Abbas, Nabi juga berjumpa dengan Abu Sufyan bin Al-Harith. Ada dua Abu Sufyan bin Al-Harith ni sepupu Nabi. Ada satu lagi Abu Sufyan yang biasa kita dengar tu kan. Abu Sufyan tu ayah kepada Muawiyah, yang mana pak mertua Nabi. Beza tu. Abu Sufyan bin Al-Harith ni dia sepupu Nabi yang paling tua. Sepupu Nabi yang paling tua lah. Daripada pakciknya Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith ini anak kepada Abdul Muttalib ini yang sama-sama gali Telaga Zamzam dengan Abdul Muttalib dulu. Ayah kepada Abu Sufyan ini. Dan Nabi tak sempat bertemu dengan Al-Harith, Pak Long Nabi tak sempat jumpa. Kerana apa? Dia meninggal sebelum Nabi lahir. Bahkan sebelum ayah Nabi lahir pun Pak Longnya dah meninggal. Al-Harith ni kan anak-anak kepada Abdul Muttalib kan ada 10 orang. Yang pertama Al-Harith, yang kedua Az-Zubair. Nama kan. Ayah Nabi ni antara yang bongsu. Yang bongsu daripada bini yang ketiga. Lebih kurang begitulah. Baik. Tapi apabila Nabi bertemu dengan Al-Harith ni, Nabi tak suka. Nabi tak suka bertemu dengan Al-Harith. Bahkan Nabi dalam keadaan Nabi marah bertemu dengan Abu Sufyan bin Al-Harith. Abu Sufyan, minta maaf. Sepupu Nabi ni Abu Sufyan. Nabi tak suka bertemu dengan Abu Sufyan kerana Abu Sufyan ni antara orang yang kerap memaki Nabi. Dia kerap memaki Nabi. Pada sepupu Nabi sendiri. Nak pelik apa tak? Antara orang yang kuat memaki Nabi ni adalah Abu Lahab. Ataupun nama sebenar ikut IC dia adalah Abu Uzzah. Kenapa dia panggil Abu Lahab? Abu Lahab ni maksud dia shining, berseri-seri, cantik. Orang kita panggil apa? Muka yang glow. Tahu tak glow? Maksud dia ambil gambar selfie tu, dia ubah kepada beauty picture tu kan. Dia picit menyala. Nampak bersinar dia punya muka tu kan. Itu maksud dia Lahab. Cantik. Memang Abu Lahab ni dia handsome orang dia. Jadi yang jenis suka glow muka tu, ubah muka jadi nampak berseri kan dalam selfie tu kan. Lepas tu masuk ke dalam Facebook nampak muka lain ni. Tengok dekat masjid lain, tengok dekat Facebook lain. Itu namanya Abu Lahab tu. Itu namanya Abu Lahab. Dia pindah-pindahkan muka dia tu, nampak glow. Okey, baik. Seterusnya saya pergi laju je ni, sebab kita insya-Allah nak cuba habiskan kita punya Rahil Al-Makhtum ni. Sebab masuk tahun ke-6 dah ni. Kita tukar buku lain lah bulan depan. Baik. Nabi SAW dengan tentera Islam bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun yang ke-8 daripada hijrah. Maksudnya
Peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan ni bukan setakat perang Badar. Fathul Makkah bermulanya berlaku dalam bulan Ramadan. Berlaku Fathul Makkah. Dalam keadaan umat Islam berpuasa itu, ada satu tempat nama dia Al-Kadid. Al-Kadid. Dia di lembah. Lembah ni maksudnya dia adanya oasis, orang panggil oasis, ada wadi. Di antara Asafan dengan Kadid. Dia di lembah di situ, Nabi berbuka puasa di situ. Tapi Nabi tak berhenti, Nabi teruskan perjalanan sehingga sampai ke Marul Zahran. Marul Zahran ni dia dekat dah dengan pintu masuk ke Mekah. Dia dekat sangat dah dengan pintu masuk ke Mekah. Dan Nabi sampai di Marul Zahran ini ketika waktu Isyak, dan Nabi berhenti di situ dan Nabi berkemah di situ. Dalam dia berbukit sikit tempatnya berbukit sikit. Kalau tuan-tuan pergi buat umrah, minta mutawif tu bawakan ke Marul Zahran. Tunjukkan kat mana Nabi berhenti tu sebelum Nabi masuk ke Mekah. Nabi kata kepada umat Islam, berhenti berkemah dan nyalakan obor sebanyak mungkin. Tuan-tuan bayang ya, tentera 10,000. Kalau seorang nyalakan dua, pegang keliling panjang keliling Mekah, berapa punya ramai yang mereka lihat umat Islam pada hari itu. Menyebabkan Abu Sufyan sekali lagi keluar. Sekali lagi. Dia bertemu dengan Bani Khuza'ah, wakil daripada Bani Khuza'ah. Dia cerita, dia tanya pada wakil Bani Khuza'ah. Dia tahu Bani Khuza'ah tahu itu tentera Islam, tahu. Cumanya apabila Abu Sufyan tanya, siapa mereka tu? Oh, itu Bani Khuza'ah tu. Maksud dia masih mengekalkan rahsia tersebut. Tak nak bagi tahu orang Mekah bahawa umat Islam dah sampai. Ada perkara yang, sebab tu tuan-tuan, strategi dalam peperangan ni dia macam-macam. Mungkin dulu, peperangan zaman dulu adalah perang menggunakan pedang. Perang sekarang ni mungkin perang ni dalam kaedah politik, kan? Dalam kaedah pertempuran sebenar ataupun pertempuran dalam bentuk politik. Jadi ada perkara-perkara yang perlu dirahsiakan secara betul untuk memenangkan strategi tersebut. Sampaikan ke Marul Zahran ini pun orang Quraisy tak tahu lagi. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, orang Quraisy tak sedar Mekah dah. Mereka tak sedar. Abu Sufyan datang bertemu dengan wakil daripada Khuza'ah. Dia kata, tak, itu obor yang kamu lihat tu semuanya daripada Bani Khuza'ah. Abu Sufyan kata, tak, aku kenal Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni bukan ramai sangat pun. Obor tu ramai tu kata. Maka Abu Sufyan jalan. Abu Sufyan, tuan-tuan kena faham, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan yang ketika itu adalah antara manusia yang diburu oleh umat Islam dan nak dibunuh oleh umat Islam. Tetapi atas kepentingan Quraisy, atas kepentingan bangsa dia, Abu Sufyan keluar juga, nak cari penyelesaian juga. Sifat pemimpin yang berjiwa rakyat ni, walaupun dia kafir, tapi pemimpin berjiwa rakyat tu bagus. Abu Sufyan boleh contohi Abu Sufyan lah. Kan majoriti ahli politik barat di Eropah, dia kata apa? Kalau nak melihat hebatnya politik umat Islam, nak belajar politik, baca sejarah Abu Sufyan, baca sejarah Muawiyah bin Abi Sufyan, bapa dengan anak. Baca sejarah mereka dalam politik. Ini cukup hebat, boleh belajar banyak perkara daripada dua beranak ni, dia kata. Baik. Dalam keadaan Abu Sufyan berjalan tu, umat Islam memang cari Abu Sufyan nak bunuh. Pemimpin Quraisy yang lain mati belaka dah. Abu Jahal dah mati. Abu Lahab pun dah mati. Abu Jahal mati ketika perang Badar. Abu Lahab mati apabila mendengar peristiwa kekalahan orang Quraisy dalam perang Badar, menyebabkan Abu Lahab ni mati. Dia mati kena hempuk kepala dengan isteri kepada Al-Abbas sebenarnya. Kemudian dibiarkan mayatnya busuk dalam rumah. Abu Lahab ni dia mati seorang-seorang. Isteri kepada Al-Abbas ni dia marah sebab apa?
dia makinya Nabi, dia makinya anak kepada Al-Abbas. Datang isteri Al-Abbas, dia ketuk kepada Abu Sufyan, dia ketuknya kepada Abu Lahab. Dengan pendarahan tersebut mati Abu Lahab atas katil dia. Dan dibiarkan, mayatnya itu dibiarkan sehingga hampir ke lebih kurang seminggu. Kan itulah kata, kalau kata tak percaya pada hadis, kan peristiwa yang cerita macam mana nak uruskan jenazah ni tak ada dalam Quran, ceritanya ada dalam hadis. Jadi ada golongan sekarang ni dia percaya kepada Quran, tak percaya pada hadis. Jadi macam mana nak urus jenazahnya? Uruskan macam jenazah Abu Lahab. Dah tak percaya ke hadis? Tapi pernah jumpa orang yang tak percaya hadis ni kan, dia tanya, kalau macam tu, kalau mati macam mana? Kalau jiran aku tahan bau busuk, dia kata biar pergi jenazah aku situ. Kan? Kalau jiran aku tahan dengan bau busuk bangkai tu, biar je lah aku mati atas katil, aku tak percaya dengan hadis. Macam mana? Jiran ni tahan tak tahan pun ke bumi jugalah. Abu Lahab mati macam mana? Dia mati atas katil, anak beranak dia berpakat tutup hidung, gali tepi katil Abu Sufyan, Abu Lahab, tepi katil di lubang gali, dan ditolak menggunakan kayu. Ditolak guna kayu. Pluk, masuk lubang tu, dia kabur sekali dengan katil sekali. Dia tolak Abu Lahab, dia tolak dengan katil Abu Lahab, dia kabur sekali. Dalam rumah dia sendiri, Abu Lahab mati. Siapa lagi pimpinan Quraisy yang tinggal? Tinggal Abu Sufyan je. Tinggal Abu Sufyan je. Jadi Abu Sufyan berjalan dalam keadaan memang nak cari Nabi. Nak ditakdirkan Allah. Umar kata apa? Kalau aku jumpa Abu Sufyan, aku bunuh terus. Aku bunuh. Ali pun begitu, aku bunuh. Majoriti sahabat nak bunuh Abu Sufyan. Sebab apa? Tak ada halangan daripada Nabi. Nabi tak halang. Belum lagi Nabi cerita ni, yang pasal masuk rumah Abu Sufyan selamat. Tak, belum. Peristiwa ni belum berlaku lagi benda tu. Nabi tak sebut lagi. Al-Abbas dia offer kepada Nabi, ya Rasulullah, malam ni aku nak berkawal, aku nak berjalan keliling Mekah, aku nak tengok ada tak orang ngintai kita. Nabi kata boleh. Nabi bagi pinjam bagalnya Rasulullah. Bagal ni apa? Dia antara keldai dan kuda. Besar daripada keldai, kecil daripada kuda. Dia orang kata kahwin campur. Kan kahwin campur antara keldai dengan kuda, dia dapat bagal. Dia naik, Al-Abbas naik bagal Nabi, dia keliling tu. Dia dengar suara tu, macam aku kenal suara ni, suara Abu Sufyan. Dia pun Nabi Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, kamu dalam keadaan bahaya, memang orang nak bunuh kamu. Ada baik jumpa dengan Nabi. Saya pendekkan ceritanya lah. Ada baik kamu jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada arahan untuk menghalang kamu dibunuh, ataupun arahan untuk kamu dibunuh, tak ada. Jadi umat Islam boleh bunuh tak salah, tak bunuh tak salah dah, kalau tak ada arahan. Jadi Al-Abbas dia naik bagal Nabi tu dengan Abu Sufyan. Dia naik. Setiap kali dia lalu dalam di unggun api umat Islam, orang tanya, siapa tu? Allah, atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya Allah. Dia orang tak perasan, umat Islam tak perasan Abu Sufyan di belakang Al-Abbas. Yang mereka lihat adalah Al-Abbas. Siapa itu? Al-Abbas. Oh, tu pak saudara Nabi, dia kata. Oh, bagal dia naik tu pun bagal Rasulullah. Biar. Ya, jalan. Berapa banyak kumpulan umat Islam yang Al-Abbas dan Abu Sufyan ni lalu dan mereka tak perasan. Sehinggalah mereka lalu di hadapan Ali bin Abi Talib dan juga lalu di hadapan Umar. Umar tengah duduk. Umar duduk, dia tengok Al-Abbas naik bagal Nabi. Dia kata, Al-Abbas naik dengan siapa? Tak apalah, sahabat kata naik dengan siapa pun tu kan bagalnya Nabi. Mungkin anak dia, mungkin pak saudara dia, mungkin tak, mungkin kawan-kawan dia, tak apa, biar pergi. Umar kata, aku tengok ni, aku cam ni, dia kata. Tengok susuk tubuh tu, aku cam ni siapa orangnya ni. Umar bangun. Wahai Al-Abbas, dia kata, siapa belakang kamu? Oh dah, Al-Abbas kata, aku nak bawa jumpa Nabi. Aku nak bawa jumpa Nabi. Dia tak bagi tahu, Al-Abbas tak bagi tahu yang Abu Sufyan. Wahai Abbas, itu Abu Sufyan tu, dia kata. Umar pun pegang kepada pedang dia, hulu pedang dia. Wahai Abbas, bagi aku bunuh dia. Para sahabat dah mula tahu. Al-Abbas dalam keadaan tergesa-gesa, dia pegang Abu Sufyan, dia lari menuju ke kemahnya Nabi. Sambil tu Umar berteriak, wahai Abbas, serahkan Abu Sufyan, serahkan Abu Sufyan. Dia tidak ada jaminan daripada Nabi. Dia belum mendapat jaminan daripada Nabi, bagi kami bunuh dia kat sini.
Maka berlakulah larian kejar mengejar di antara Abbas dengan manusia paling garang, Umar. Al-Abbas berjaya sampai dulu dekat kemahnya Nabi. Masuk Umar. Umar masuk serentak, hampir serentak dengan Abbas. Umar cakap dulu, "Ya Rasulullah, itu Abu Sufyan, bagi aku bunuh dia. Sebab apa? Tak ada jaminan daripada Nabi." Terus Al-Abbas pergi dekat Nabi. Al-Abbas pegang kepala Nabi. Dia sentuh kepala Nabi. Dia pak saudara kan? Pak saudara dengan anak saudara, apa salahnya? Dia pegang kepala Nabi. Dia gosok kepala Nabi. "Ya Rasulullah, aku ni pak saudara kau," dia kata. "Aku ni orang yang beriman. Dan sesungguhnya Abu Sufyan di bawah lindungan aku." Maka Umar kata, Umar dengar tu, dia frust apabila disebut di bawah lindungan aku, dan Nabi angguk. Maksud dia, okey, Nabi setuju. Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan selamat. Umar kata, terlepas can nak bunuh Abu Sufyan. Memang dulu ya Umar nak bunuh Abu Sufyan. Kan? Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang melontar kepada Abu Sufyan berdarah. Orang pertama menumpahkan darah di dalam Islam ni adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketuk kepala siapa? Dia ketuk kepala Abu Sufyan. Berdarah kepala Abu Sufyan, darah pertama yang tumpah kerana Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ketuk kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, dia cakap, Abu Sufyan ni pun Nabi nak kata marah sangat pun tidaklah. Tapi marahlah juga. Sebab apa? Abu Sufyan bukan orang lain, Pak. Siapa? Pak mertua Nabi. Abu Sufyan ni pak mertua Nabi. Sebab tu kita tak boleh sebut Abu Sufyan laknatullah, ke tak boleh. Dia masuk Islam. Abu Sufyan disebut dalam sejarah Islam sebagai radhiyallahu anhu. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kerana apa? Dia masuk Islam. Malam tu dia masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, Al-Abbas pergi balik kepada Nabi. "Ya Rasulullah," kata, Abu Sufyan ni dia ada kedudukan di dalam masyarakat. Bagilah canda sikit. Bagi muka sikit, ya Rasulullah. Bagi muka sikit. Bagilah apa-apa. Bagi Abu Sufyan ni rasa melayan orang besar. Melayan orang yang besar, maksud dia bukan orang yang badannya besar, tidak. Ada jawatannya besar, dia ada kaedah layanannya. Islam ajar begitu. Tak ada masalah. Bukan membodik. Membodik ni lain. Tapi kaedah melayan orang besar ni ada kaedahnya. Jadi Al-Abbas kata, "Ya Rasulullah, bagilah sikit kelebihan kepada Abu Sufyan." Nabi kata, wahai Abu Sufyan, ini yang Nabi sebut, siapa yang memasuki rumahmu, maka dia selamat daripada tindakan tentera Islam. Masa ni dapat jaminan penuh daripada Nabi. Abu Sufyan kata, kalau begitu ya Rasulullah, macam yang saya kata tadi, Abu Sufyan ni walaupun dia kafir, dia adalah pemimpin berjiwa rakyat, tapi dia masuk Islam dengan Nabi. Ya Rasulullah, rumah aku tak cukup besar untuk menampung seluruh penduduk Mekah. Rumah aku tak cukup besar untuk menampung seluruh penduduk Mekah. Nabi kata, kalau begitu, sesiapa yang berada dalam Masjidil Haram, maka dia terlepas daripada tindakan tentera Islam. Abu Sufyan sebagai masih lagi jiwa pemimpin berjiwa rakyat, dia tanya lagi, ya Rasulullah, penduduk Mekah ni ramai. Penduduk Mekah ni ramai. Rumah aku dah penuh. Masjidil Haram pun tak cukup besar nak nampung penduduk Mekah. Tolonglah ya Rasulullah. Nabi kata sekali lagi apa? Barang siapa yang duduk di dalam rumahnya dan menutup pintu, maka dia terselamat daripada tindakan tentera Islam. Betul kan? Selamat. Jadi Abu Sufyan kata, macam ni boleh. Kalau macam ni boleh. Abu Sufyan balik dan bagi tahu kepada penduduk Mekah. Penduduk Mekah tetap tak percaya. Mana ada tentera Islam? Dia kata, sebab apa? Masa tu masih lagi dalam keadaan gelap. Masih dalam keadaan gelap. Dan tentera Islam mula bergerak sebelum subuh. Sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, tentera Islam mula bergerak. Bukan sebelum subuh, sebelum matahari terbit. Apabila sampai matahari terbit, maka Nabi SAW mengarahkan kepada beberapa orang panglima-panglima tentera. Antaranya Khalid bin Al-Walid.
Khalid bin Al-Walid dia masuk mengikuti pintu utama Mekah. Maksudnya tentera Islam itu dia berpecah keliling Mekah. Dekat Mekah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan akan nampak dua gunung kan. Satu gunung namanya Aswaida, yang kedua gunungnya nama Abu Qais. Dan gunung ni seolah-olah menjadi benteng kepada Mekah itu sendiri. Dan Mekah ni dulu dia boleh masuk melalui satu pintu je, pintu utama dia. Lepas tu adalah pintu-pintu kecil yang lain. Maksud dia laluan utamanya itu masuk ke Mekah. Sebab tu sesiapa yang datang Mekah pun orang akan tahu zaman tu. Sebab dia tak boleh masuk ke pintu lain, dia akan masuk ke pintu utama. Dia tak boleh buat kerajaan pintu belakang, tak boleh. Dia mesti masuk ke pintu utama. Okay? Bila dia masuk ke pintu utama tu, dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Ada yang lain, Nabi hantar Sa'ad bin Abi Waqqas ikut pintu selatan. Tak salahnya pintu selatan ikut. Jadi keliling umat Islam. Dalam keadaan bila terbit saja matahari, Abu Sufyan kata, "Ya ma'syaral Quraisy, tengok umat Islam dah ada kat depan pintu." 10,000 tentera. Dalam keadaan semua bersedia dengan senjata. Dan orang Quraisy masa tu bangun nak gosok gigi, baru siap-siap nak pergi office. Ya, baru siap-siap nak pergi office. Tengah betul-betul kantai, keluar-keluar rumah, tengok nak hidup ke enjin unta tu, nak pergi office kan. Ada orang Islam. Jadi menyebabkan agak berlaku huru-hara di situ. Dan berlakunya antaranya ada juga kumpulan yang nak melawan. Antaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah dia nak gerakkan tentera. Tapi Abu Sufyan kata tak payahlah. Tak terlawan. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas tak salahnya. Dia lalu depan Abu Sufyan, dia kata, hari ini Allah telah menghalalkan darah-darah untuk ditumpahkan di tanah haram. Menyebabkan perkara tersebut Abu Sufyan jadi takut betul. Takut sangat-sangat. Mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, betul ke Allah telah menghalalkan darah ditumpahkan di tanah haram?" Takut sangat Abu Sufyan. Rasulullah kata, "Tak, bukan begitu yang dimaksudkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas." Ada riwayat lain mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun dia pegang panji-panji Islam, masa tu Nabi ambil balik panji-panji Islam tersebut dan diserahkan kepada anaknya untuk menjaga hati Abu Sufyan, untuk menghilangkan ketakutan yang ada pada Abu Sufyan. Ada juga mengatakan tidak. Tapi tak apalah, itu khilaf pada sejarah, tak ada masalah. Yang pentingnya berlakunya Fathul Mekah. Masuk Mekah, Nabi naik kenderaan Nabi lah. Nabi naik kenderaan Nabi. Di sini satu riwayat yang Nabi SAW dia naik, ada kata naik unta. Sebelum ni saya baca dalam riwayat ni dia tak sebut Nabi, disebut Nabi naik kenderaan. Dalam Rahih Al-Makhtum disebut Nabi naik kenderaan. Tapi kenderaan yang Nabi ada pada kita itu adalah bagal lah, bagal. Nabi naik dengan seseorang, iaitu cucu Nabi. Nabi naik dengan cucu Nabi. Cucu Nabi duduk depan, Nabi duduk belakang. Dalam keadaan Nabi menunduk. Nabi tunduk dan janggutnya Nabi itu mencecah ke bahu Nabi. Maksudnya Nabi tunduk tu dalam keadaan janggut Nabi kan segenggam potong. Kan? Nabi tunduk tu, janggut Nabi kena dada Nabi. Dan Nabi bawa cucu Nabi. Siapa cucu Nabi yang Nabi bawa tu? Apa nama cucu Nabi tu? Al-Hasan, Al-Husain. Dah, Nabi ada berapa orang cucu? Itu soalan pertama dia. Sebelum jawab soalan tu, Nabi ada berapa orang cucu? Yang kita tahu siapa nama cucu Nabi? Al-Hasan, Al-Husain. Itu je. Apa beza kita dengan Syiah? Kalau dua tu yang kita tahu pun, yang Husain juga. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Nabi ada 10 orang cucu. 10 orang cucu. Riwayat kedua mengatakan Nabi ada 7 orang cucu. 7. 4 lelaki, 3 perempuan. Cucu Nabi yang sulung perempuan, namanya Umamah bin Abu Al-As, yang mana dia lahir lebih kurang 8 tahun sebelum berlakunya hijrah. Maksudnya anak Nabi yang bernama Zainab ni dia kahwin semasa Nabi di peringkat awal menerima
menerima wahyu. Dikahwin dengan Abi Al-As bin Rabi'ah, anak Nabi Zainab. Dapat Umamah. Yang riwayat yang Nabi semayang dukung baby kan, ingat tak? Ada riwayat yang mengatakan tu, yang ada yang orang semayang angkat takbir didukung anak. Sebab memang ada riwayat tu, yang Nabi dukung anak semasa semayang. Tidak membatalkan solat selagi mana najis, kalau ada najis pun tak terkeluar najis ni, tak jadi masalah. Dukung dia anak daripada duduk nangis gitu. Dukung cucu. Mayang dukung cucu. Okey. Yang Nabi dukung Umamah binti Abu Al-As, bukan Al-Hasan, bukan Al-Husain. Umamah yang Nabi dukung tu. Nabi naik unta ataupun naik kenderaan lah, masuk ke Mekah. Nabi duduk dengan cucunya, Nabi peluk cucunya. Kan cucu duduk depan, macam kita bawa motor, bawa anak duduk olahraga. Jadi kita pegang handle motor kan. Macam itulah Nabi pegang handle juga, tapi tali kekangan unta ataupun baral tu lah Nabi bawa cucunya depan. Cucu tu namanya siapa? Cucu tu namanya Ali bin Abi Al-As. Ketika tu cucu Nabi ni umurnya lebih kurang 8 ke 12 tahun. Nabi naik dengan cucu. Ni cucu Nabi. Cucu Nabi, okey, kita kira cucu Nabi. Cucu Nabi ada 4 orang lelaki, 3 orang perempuan. Semua ni Nabi sayang. Semua Nabi sayang. Banyak peristiwa di Mekah, peristiwa yang Nabi semayang di Mekah, yang dikacau oleh cucu dia bukan Al-Hasan, bukan Al-Husain. Al-Hasan lahir bila? Al-Hasan lahir 3 tahun selepas hijrah di Madinah. Setahun kemudian lahir Al-Husain. Jadi cucu Nabi yang mana yang Nabi main dekat Mekah tu? Anak daripada Zainab, anak sulung Nabi perempuan, Zainab binti Rasulullah. Jadi orang yang dapat anak perempuan tu, yang sulung tu, jangan sedih. Oh, nak anak lelaki dapat anak perempuan. Tak, Nabi dapat anak sulung perempuan, Zainab. Okey. Kemudian kat mana tadi? Cucu Nabi, 4 orang lelaki. Yang pertama namanya Ali bin Abi Al-As. Yang kedua namanya Abdullah bin Uthman, anak kepada Uthman bin Affan. Yang ketiga namanya Al-Hasan. Dan yang keempat namanya Al-Husain. Cucu Nabi yang pertama yang syahid namanya Ali bin Abi Al-As. Dalam riwayat lain ada cucu Nabi namanya Yahya. Ada riwayat mengatakan ada seorang lagi cucu Nabi namanya Yahya. Dan satu lagi riwayat mengatakan ada nama cucu Nabi juga namanya Muhammad bin Ali. Tapi Muhammad bin Ali ni ada riwayat mengatakan anak daripada Fatimah, tapi riwayat yang lebih kuat mengatakan dia anak kepada Ali, tetapi bukan dengan Fatimah. Ali selepas Fatimah meninggalkan, Ali kahwin. Antara orang yang Ali kahwin adalah anak saudara dia sendiri. Maksud anak saudara bukan anak saudara betul. Itu anak kepada Zainab. Anak kepada Zainab. Cucu perempuan Nabi yang pertama namanya Umamah binti Abi Al-As. Yang kedua cucu Nabi namanya Ruqayyah. Nama anak Nabi sendiri dinamakan sebagai anak Ruqayyah binti Abi Al-As. Dan yang ketiga namanya Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni yang Ali bin Abi Talib kahwin pula dengan Ummu Kalsum. Dia dapat anak nama Muhammad bin Ali. Kan? Ummu Kalsum ni juga dia ada, jadi keturunan Nabi ni yang dipanggil sebagai Ahlul Bait ini. Ahlul Bait ni adakah letaknya kepada Al-Hasan dan Al-Husain sahaja? Kalau kata Al-Hasan dan Al-Husain itu sebenarnya daripada zuriat Nabi yang lelaki dah, daripada keturunan Nabi yang perempuan, Fatimah. Apa bezanya apa bezanya Al-Hasan dan Al-Husain berbanding dengan Ali bin Abi Al-As dengan Umamah binti Abi Al-As? Apa bezanya? Tak ada beza. Dia cucu Nabi.
Banyak riwayat mengatakan oh cucu Nabi meninggal muda. Tak, riwayat yang mengatakan anak Uthman, Abdullah bin Uthman itu meninggal ketika kecil. Meninggal ketika kecil. Ada riwayat lain mengatakan umurnya panjang sampai umur 70 tahun. Dan duduk di Madinah. Banyak kisah-kisah sejarah ini yang ditutup. Supaya orang mengagungkan Al-Hasan dan mengagungkan Al-Husain. Ada sebabnya, bukan kerana mereka begitu, tidak, tapi ada sebabnya. Sebab politik zaman tersebut. Zaman Ali, selepas kematian Ali itu politiknya terlalu kuat. Yang terlalu menyokong kepada golongan-golongan yang dipanggil sebagai Ahlul Bait, tapi mengetepikan yang lain. Okey, baik, tak habis pula cerita kita ni, Kang. Nabi masuk Mekah dengan cucunya Ali bin Abi Al-As. Ali bin Abi Al-As ni dia syahid dalam perang Yarmuk. Cucu pertama Nabi syahid adalah Ali bin Abi Al-As ketika umurnya 21 tahun. 21 tahun dia syahid dalam perang Yarmuk. Nabi hancurkan berhala. Ada riwayat kata Nabi angkat tongkatnya pecah kan. Ada riwayat lain mengatakan memang Nabi ambil ketuk. Nabi ketuk dengan umat Islam, ketuk. Dan Ali bin Abi Al-As ni kerjanya apa? Disapu. Yang Nabi pecahkan tu disapu cucu Nabi ni. Sapu. Al-Hasan dan Al-Husain umur waktu ni baru 5 tahun. Dia lahir tahun yang ke-3 daripada hijrah. Peristiwa ni berlaku tahun yang ke-8 hijrah. 8 tolak 3 kan 5 tahun. 5 tahun. Al-Hasan 5 tahun, Al-Husain 4 tahun. Mustahil untuk Al-Hasan dan Al-Husain ikut Nabi, ikut Fathul Makkah. Yang cucu Nabi itu adalah Ali bin Abi Al-As. Dan sayangnya Nabi pada Ali ni, banyak ceritanya lah yang sayang Nabi pada cucu ni, tapi tak apalah. Kemudian Nabi bertawaf dengan kenderaan Nabi. Kemudian Nabi meminta kunci Kaabah daripada Uthman bin Talhah. Yang ini yang turun ayat Quran, hendaklah kamu berlaku adil, kan? I'dilu aqrabu minat taqwa, kan? Ayat Quran tu turun kan. Nabi kena bersikap adil. Walaupun dia orang kafir, dia tidak beriman, tapi Uthman bin Talhah ini adalah pemegang kunci, dia pemegang amanah. Nabi rampas. Bukan rampas lah, Nabi arahkan Ali bin Abi Talib. Sekarang ni di Mekah, di keluarga Syaibah, kan? Pemegang kunci Mekah tu dia panggil Banu Syaibah. Banu Syaibah ni siapa? Syaibah bin Uthman bin Talhah. Anak kepada Uthman tu namanya Syaibah. Tapi dipanggil sebagai keluarga Syaibah yang pegang kunci. Riwayat mengatakan Nabi ambil kunci Kaabah dalam keadaan Nabi suruh Ali rampas. Ali ambil secara paksa. Buka pintu Kaabah tak boleh buka. Pintu Kaabah tak boleh buka. Buka tak boleh buka. Tolak, Ali tolak, tak buka. Turun ayat Quran yang Nabi, yang Allah suruh Nabi berlaku adil. Sekalipun dia masih tidak beriman, tapi Nabi tak boleh rampas hak dia. Islam ajar kita begitu. Nabi pulangkan balik kepada Uthman. Wahai Uthman, selamanya kunci Kaabah ini adalah milik keluarga kamu. Itu yang turun kepada anak Syaibah. Syaibah ni keluarga sekarang Bani Syaibah yang pegang kunci sampai hari ni. Walaupun keluarganya besar, dia akan ukur siapa yang paling tua, maka dia akan pegang kunci Kaabah. Sekarang ni tak salahnya yang pemegangnya dah umur dekat 80 tahun. Ni sekarang ni lah. Bani Syaibah yang paling tua umurnya dekat 80 tahun, dan dia adalah seorang profesor. Bani Syaibah ni pun hebat juga. Tak adalah siapa pegang kunci, oh dia tu duduk mana tu, oh, pegang bela lembu dah. Dia bukan orang bahasa sekarang, dia bukan keleng-keleng jugalah. Kan? Bukan kaleng-kaleng jugalah orangnya. Dia profesor. Dan yang tengah menunggu sekarang ni, andai kata yang pemegang kunci sekarang ni meninggal dan digantikan dengan orang lain, yang tengah tunggu sekarang ni umurnya 78, 79 gitu lah. Jadi dia akan turun kepada Bani Syaibah saja. Sebab Nabi sebut kunci Kaabah ni selamanya kepada keluarga Uthman bin Talhah. Kemudian Nabi solat dalam Kaabah, dan Nabi seterusnya memberi ucapan kepada Quraisy.
Antara peristiwa lain yang berlaku, bila selesai Nabi bagi ucapan, Nabi lihat tepi Nabi tu ada satu patung merpati, burung merpati. Nabi kata Allah tak suruh pun buat benda-benda gini. Allah tak suruh buat benda-benda gini. Nabi pecahkan patung tersebut. Nabi pecahkan patung tersebut. Dan Nabi arahkan 9 orang dibunuh. Tengok, Islam tu dia sifat dia rahmat. Nabi dah bagi can dah, masuk rumah sendiri, simpan dalam rumah sendiri, menyorok dalam rumah sendiri, menyorok dalam rumah Abu Sufyan, menyorok duduk dekat Masjidil Haram, kan, Baitullah, selamat. Tapi ada juga yang Nabi tak bagi can. Islam ni ada masa dia bagi can, ada masa tak bagi can. Yang perlu dibunuh, dibunuh. Antara yang tersenarai adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Tersenarai. Ikrimah tahu namanya ada, dia terus lari. Hari tersebut dia tahu, wahai Ikrimah, nama kau ada dalam list, Nabi suruh bunuh. Ikrimah tahu dia takkan selamat. Dia naik kuda dengan keluarga dia, dia lari ke Yaman. Waktu tu juga selai sepinggang dia lari ke Yaman. Dia tahu kalau Rasulullah suruh bunuh dia takkan selamat. Tapi kita dengar kisah kan, Ikrimah bin Abi Jahal pada akhirnya dia balik, dia jumpa dengan Nabi, dia masuk Islam. Dan dia syahid dalam perang Yamamah. Bahkan Nabi SAW bila Ikrimah datang jumpa dengan Nabi, Nabi panggil dia, wahai penunggang kuda yang hebat. Dia Ikrimah memang hebat. Ada seorang je boleh lawan dia. Ada beberapa orang lah yang hebat penunggang kuda ni, tapi Ikrimah ni yang Nabi iktiraf. Ada beberapa orang yang Nabi iktiraf bawa kuda hebat. Antaranya Ali, Nabi iktiraf. Sebab tu Nabi suruh pergi kejar yang namanya Sarah ni, hamba kepada Hatim bin Abi Balta'ah ni. Ali hebat. Antaranya Ikrimah Nabi iktiraf dia hebat. Dia hebat. Apabila dia masuk Islam, Nabi kata, wahai Ikrimah, selamat datang, penunggang kuda yang hebat. Nabi tak sebut pasal ayah dia. Dan Nabi larang untuk menyebut pasal Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Habbar bin Aswad ini, dia dengar namanya dalam list. Dia pergi ke Kaabah, dia peluk kain Kaabah tu. Sebab kan Nabi kata duduk di Baitullah dia akan selamat. Dia peluk kain Kaabah tu. Ali nampak, Ali nak bunuh dalam Masjidil Haram, Baitullah. Tak dibunuh, nama ada dalam list. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, nak buat apa ni? Nabi kata bunuh. Dan dia dipenggal kepala di hadapan Kaabah. Nabi tak bagi can. Maksudnya ada orang-orang tertentu yang betul-betul penghinaannya teruk dalam Islam, tak boleh bagi can. Oh, kita pula ada rahmah saja. Oh, rahmah, Nabi tak pernah buat gitu, Nabi tak pernah buat gini. Oh, pelik. Sungguh pelik. Yang bersifat keras dengan Islam, Islam hantar balik keras. Keras Islam bagi balik. Mukis bin Sababah. Mukis ini memang Nabi marah sungguh ke dia. Dia orang yang paling kuat mengganggu Zainab. Sangat kuat mengganggu Islam dan mengganggu, sebab selepas hijrah Zainab masih kekal di Mekah. Ada beberapa orang yang kekal di Mekah. Yang hijrah ke Madinah berapa orang? 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Berapa orang yang ikut Nabi? 1000? 2000? Berapa orang? 157 orang je. 13 tahun dakwah. Jadi setakat mengajar masjid ke mana ke, ada 5-6 orang tu, kira gagah juga dah tu. Kan? Nabi 157 orang je. Nabi hijrah tu dengan 150 orang. Ada balance lagi kat Mekah tu. Ada balance kat Mekah. Antaranya yang tertinggal itu Zainab. Dan Mukis ini, dia pernah ganggu Zainab, sehingga apabila berhijrah, Zainab keluar daripada Mekah dalam keadaan suaminya dah, Abu Al-As ini belum Islam. Zainab bawa anak-anak dia bertemu dengan Nabi. Antaranya itulah Ali bin Abi Al-As dan juga Umamah binti Abi Al-As ni Nabi bela daripada kecil.
Yang kisah masih katalah banyak kisah-kisah yang Nabi terganggu dengan solatnya apa tu. Bukan terganggu lah, yang cucunya main tu, semuanya Ali dengan Umamah ni lah. Yang kita jangkakan adalah Hasan dan Husain. Nah tak? Umamah. Nabi mula daripada kecil, Nabi sayang sungguh. Zainab pun Mukis ini dia pernah ganggu Zainab, menolak Zainab jatuh daripada kuda dan berlaku keguguran pada Zainab. Gugur. Anak Nabi gugur. Cucunya Nabi meninggal. Nabi suruh bunuh. Dan dua penyanyi milik Ibnu Khatal. Ibnu Khatal, Abu Uzzah bin Khatal ini terlepas daripada hukuman mati. Dia bertemu dengan Nabi, dia melutut depan Nabi, dia merayu, dia masuk Islam. Dua penyanyi wanita milik Ibnu Khatal. Dua penyanyi ni memang kerjanya memaki Islam dalam lagu Nabi tak bersikap rahmah lagi ke? Alah, dia penyanyi je kot. Dia maki Islam tu, alah maafkan je, kita bagi penerangan yang lebih jelas tentang Islam sepatutnya. Nabi kata orang ni bunuh. Yang maki Islam dalam nyanyian Nabi suruh bunuh. Nabi ni tidak bersifat rahmah semua. Patut Nabi jumpa penyanyi je, pergi jumpa tak payah nyanyi macam tu dah. Ajar dia, train dia balik nyanyi macam mana. Tapi salah seorang daripada penyanyi tersebut, dia berjumpa dengan Rasulullah dan dia bertaubat, dia masuk Islam dan Nabi maafkan dia. Sarah, hamba kepada Bani Abdul Muttalib, Nabi arahkan bunuh. Siapa Sarah ni? Sarah ni yang bawa surat daripada Hatim bin Abi Balta'ah untuk bertemu dengan penduduk Quraisy di Mekah, yang Ali pintas dia tu kan. Ini pun Nabi suruh bunuh. Tapi Nabi maafkan dia kerana dia masuk Islam. Tak ada dia dibunuh, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam kan haram menumpahkan darah orang Islam kalau tak ada sebab. Ikrimah dia tak lama lah, dia lari ke Yaman, dalam satu tempoh tertentu dia balik dalam keadaan dia dilindungi lah. Maksud ada sahabat-sahabat dilindungi, masuk dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis cerita pasal Fathul Makkah. Okey. Nabi meninggal tahun, Nabi wafat tahun 10 daripada Hijrah. Kita dah habis tahun yang ke-8. InsyaAllah bulan depan kita habiskan sehingganya. Kisah wafatnya Nabi itu mungkin kita akan panjang sikit. Kita tumpukan kepada apakah peperangan yang berlaku selepas ini. Antaranya peperangan Yarmouk, peperangan kedua umat Islam bertemu dengan Rom. Ini peperangan yang umat Islam menang pada akhirnya. Perang yang sebelum ni, perang di Mu'tah, umat Islam berundur. Perang di Yarmouk juga berlaku. Yarmouk pun sekarang ni berada di Jordan juga. Perang ni umat Islam menang. Bukan jumlah sedikit pun ditentang. Baik, wallahu a'lam. Kita sambung ke bulan depan lah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.